Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good day everyone. So hari ni 5 hari bulan 5 pukul 12.30 pagi, malam. Pagi ke malam? Pagi lah. Okay. It's a new day. Sebelum ni market 4 hari bulan 5 hari Isnin, dan market sebelumnya 30 April hari Khamis. Kenapa tak ada hari Jumaat? Sebab hari Jumaat kita cuti, hari buruh lah. Okay, market tutup. So dekat sebelum saya start, dekat Telegram channel saya ada post berkenaan trade untuk hari ni. Tuan-tuan boleh tengok harga kita buy which is 45.58, dan kita sell pada 45.96. Nanti kita tengok macam mana entry dia. Okay. So saya pergi dekat chart terus, kita tengok dulu the day before, which is ada signal 30 April, ada signal lagi satu saya nak ingatkan, walaupun dia sekeping macam ni, dia satu line, entry masih valid. Ni pun sama, entry masih valid, sama dengan video backtest yang saya tunjuk untuk Januari 2026 tu. Okay. So dekat sini ada entry, tapi kita kena tengok lah. Entry ni dia keluar pukul 5.55, which is pukul 6 market tutup. Pukul 6, 30 hari bulan market tutup. So tak valid lah untuk kita entry. Sebab market malam Khamis tu pun tak ada market malam. Dia akhir pada pukul 6 market petang. So kita tak entry lah sebenarnya di sini. Tapi strategi ni dia ada entry, tak apa, kita abaikan lah tu. And pada semalam 4 Mei ada satu entry pada harga 4560. So kalau dia keluar satu line macam ni, entry masih valid, dan kotak baru kena buat lah. Kena buat kotak baru pada harga entry. Harga entry kita 4560. So kita tarik SL 12 tick, and tarik kita punya TP 36 tick. Okay. So nak lagi cantik, saya buat backtest lah. Saya buat backtest bagi nampak. Start ni, select bar. So tadi dekat sini dia keluar, kita boleh enter. Ni dia tak keluar lagi, sekejap kita akan keluar. Okay. Select. Okay, kat sini dia ada entry. So kita akan enter harga 4560. 4560. So kita kena buat BE lah. BE 12 tick juga. Kena tengok candle yang tutup. Kalau ada yang tutup atas 12 tick, kita dah boleh start BE. So ni ada candle tutup 12 tick. Kita kena cari fair value gap. Fair value gap paling dekat di sini. Bullish fair value gap. Okay. Kita letak balik 12. Okay. Dia dah melebihi 12, kita perlu tarik ke 36. So ini fair value gap kita. Kalau price turun bawah fair value gap dan tutup bawah fair value gap ni, kita boleh exit entry. So, kita teruskan. Kat sini pun dia ada create satu fair value gap. So kita kena tarik fair value gap terdekat. Okay.
Okay, kat sini kita dah dapat TP lah. TP 36 tick. Okay, 36 tick. Okay, so untuk entry kali ni hari Senin saya ada tunjuk result dia sini. Kalau tuan-tuan dan puan-puan dapat catch this movement adalah dalam RM900 untuk hari ni. Okay, sebab setiap TP kita 36 tick, which is equal to RM900. Okay, so lebih-lebih ni kita bayar yuran lah, fee dia, commission. And kalau tuan-tuan berani lah ataupun ada masa untuk tengok chart, sebenarnya boleh trail lagi lah. Kalau nak trail lagi, walaupun dia dah kena dah sampai TP, kita boleh trail, kena buat FVG tu lah. Buat FVG terdekat. Kalau dia tutup bawah FVG, kita kena keluar. Saya tengok. Okay, ni ada FVG baru. Boleh trail lah, untuk mana-mana entry pun boleh trail. Ni dah buka bawah ni, boleh keluar kat sini. So, kalau kita keluar dekat situ, kita tengok apa. RM39 tick, which is dalam 900 lebih. 975. So itu untuk kita punya review untuk hari Senin 4 hari bulan 5 2026. Okay, lagi sekali saya nak ingatkan, walaupun dia keluar satu lane candle ni, ianya masih valid dan tuan-tuan kena buat kotak sendiri dekat level entry ni entry kita. Okay, ni this arrow entry, arrow biru tu. So sini tarik 12 tick ke bawah. Untuk SL, TP kita 36 macam biasa, cuma boleh start BE bila price dah break above 12 tick. Okay, so that's all. Itu saja untuk review kali ni. Apa-apa boleh contact saya dekat Telegram ataupun Shopee. Okay, terima kasih. Assalamualaikum and good day everyone. Thank you.